Jom kita buat kubis goreng yang sedap dan mudah. Mula-mula potong kubis. Nak potong macam mana? Terserah, style masing-masing. Kemudian basuh kubis bersih-bersih. Ni kita pakai separuh sahaja kubis. Kemudian potong 2 biji bawang merah, 2 biji bawang putih dan lada solok 1 bagi pedas-pedas manja. Kemudian bahan basah saya guna udang. Udang ni bersihkan dekat bahagian tahi dia dan potong bahagian depan kepala. Kemudian panaskan kuali, masukkan sedikit minyak dan masukkan bahan-bahan yang kita sediakan tadi. Masukkan je semua, sedikit garam dan juga serbuk perasa. Masak sehingga udang tu dah bertukar warna. Kemudian kita boleh masukkan sayur kita. Masak sehingga sayur kubis ni bertukar warna dan juga lembut. Okey, sayur kubis kita is done. Selamat mencuba korang. Yang ni resipi sayur goreng versi malas. Malas nak tumbuk, malas nak blend. Just potong-potong yang campak-campak je dah siap. Korang patut try, okey? Sebab resipi ni sangat-sangat sedap dan mudah untuk disediakan. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel guys. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum.